Antaranya ialah tentang tongkat baginda, yang mana telah maklum pada kita bahawa tongkat Nabi Musa ini adalah merupakan salah satu bentuk mukjizat baginda, yang mana bila tongkat ini dilemparkan, dia bisa merubah tongkat ini bertukar menjadi seekor ular. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya yang terkenal dan agung, Tafsir Al-Quranul Azim. Di dalam tafsir tersebut, Imam Ibnu Katsir telah mendatangkan beberapa mukjizat Nabi Musa sewaktu hayat baginda bersama mereka, yakni Bani Israel. Antaranya ialah tentang tongkat baginda, yang mana telah maklum pada kita bahawa tongkat Nabi Musa ini adalah merupakan salah satu bentuk mukjizat baginda, yang mana bila tongkat ini dilemparkan, dia bisa merubah tongkat ini bertukar menjadi seekor ular, yang mana juga telah diceritakan oleh Allah dalam Quran selain daripada ketika kes pertemuan Nabi Musa berbicara dengan Allah di atas Bukit Tursina. Peristiwa ni dah berlaku dah. Bila Allah minta Nabi Musa lemparkan tongkat dia, Nabi Musa lempar tongkat dia jadi ular. Dan kali yang kedua sewaktu perlawanan, pertarungan dengan ahli-ahli sihir di dalam istana Fir'aun sendiri, yang mana sekali lagi tongkat yang sama, mukjizat yang sama ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Musa, tongkat ni bertukar sekali lagi jadi ular. Dan yang lebih sedisnya, tongkat ini dia makan hampir semua ular-ular yang diputar belitkan, ular-ular yang dimanipulasi oleh ahli-ahli sihir Fir'aun. Pertama, Imam Ibnu Katsir sebut tentang tongkat. Yang kedua ialah tangan beliau. Tangan Nabi Musa ni mukjizat dia, bila dia masuk dalam poket dia, dalam baju dia, bila dia keluarkan tangan dia ni akan bercahaya. Dan cahaya ini bukanlah sama seperti tangan yang terkena penyakit ataupun tangan yang terkena atas keganjilan suatu perkara, tapi tangan yang diberkahi dan dipenuhi dengan mukjizat daripada Allah. Hal ini berlaku ketika Nabi Musa menentang Fir'aun. Dan Allah menunjukkan lagi mukjizat-mukjizat yang lain sewaktu Nabi Musa bawa Bani Israel, kaum dia, keluar lari daripada Fir'aun. Sekali lagi dengan objek yang sama, alat yang sama, tongkat tadi digunakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan lautan yang luas di hadapannya. Nak pi ke kiri tak kena, nak pi ke kanan tak kena, nak balik pusing U-turn ke belakang, tentera Fir'aun duk hambat. Tentera Fir'aun duk kejap. Last kali terpaksa berhadapan dengan lautan yang luas, lautan yang besar. Dan dengan mukjizat yang sama, bila Nabi Musa pukulkan tongkat baginda ke atas laut tadi, apa jadi? Maka terbelah dualah laut tadi. Dan ada banyak riwayat yang menceritakan tentang konteks bagaimana terbelahnya laut yang dipukul oleh Nabi Musa di dalam tafsir-tafsir yang diterjemahkan oleh ulama-ulama mufassirin. Panjang dia hurai. Tapi malam ni kita nak bincang tongkat tadi itulah yang jadi mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Selepas selamat di belah sana tu, banyak lagi Allah tunjukkan mukjizat pada Nabi Musa dan Bani Israel. Antaranya bila mereka kehausan, ketiadaan air di tanah yang gersang, tanah yang tandus, tanah yang kering dan sebagainya. Sekali lagi tongkat Nabi Musa ni diperintahkan oleh Allah agar dipukul, dipalu pada batu. Secara hukum alam, natural, tongkat ni biasa buat daripada apa? Kayu. Tapi nak pukul kayu ni atas apa? Atas batu. Nak pukul atas batu. Kalau kita kata ambil hukum alam, hukum natural ni, batu lawan kayu, siapa pecah, siapa patah? Ikut hukum adat, patahlah kayu tadi.
Tapi bila pukul pada batu tadi, maka terpancarlah apa dia? 12 mata air. Terpancuk 12 mata air daripada celah-celah batu tadi, dan setiap Bani Israel mengenali tempat mereka untuk minum atau mengambil sumber air tu. Sebab Bani Israel ni, anak beranak Nabi Yaqub ni, dia ada 12 bani, 12 keturunan. Dan ini sesuai dengan bentuk sumber pancutan air pun ada 12. Masing-masing ada sumber dia mengikut keluarga dan sib masing-masing. Seterusnya,